Sekarang kita berada di tingkat 3 bersama anak puan Hajah Suryati. Ya. Okey, ni kita di tingkat 3 selepas 45 hari. Jadi boleh komen sikit tak puan, apa yang puan nampak? Okay, Assalamualaikum. Okay, perbezaannya sebelum baik pulih dan selepas baik pulih nampak beza. Selepas 45 hari, sarang banyak baru, penambahan tu nampak, sarang penambahan tu memang nampak ketara lah. 45 hari tu singkat tau tapi banyak. Boleh dicakap kalau sistem macam ni maknanya kita cepat mengutik hasil, lebih lumayan lagi. Penambahan tu lebih, kalau cakap sekilo boleh dapat. InsyaAllah kalau cakap tak ada apa-apa, kita jagalah burung ni sebaik mungkin. Okay, insyaAllah yang terbaik Abang Rizal. Okey, nanti kita tengok dulu lah hasil ni. Nampak puan, sudah ada. Nampak. Ada setiap sudut tu nampak tu. Setiap sudut. Okey. Ni hasilan dia mana? Macam mana puan, puan hati tak? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni kira 45 hari lah kan. Okey, kat sini lagi mana puan? Kita carikan. Ni macam ni cantik betul ni. Okey. Ni cantik. Ni najis-najis pun ada. Okey. Ni tingkat 3 tau. tingkat 3. Okey, tingkat 2 dengan 1 belum pergi lagi kan? Ni level paling tinggi sekali. Paling tinggi yang kita tempat cerah. Alak lagi banyak lah. Okey. Ni pun ada kan? Banyak dah. Okey. Sekarang kita pergi tingkat. Okey, ni kita tengok ni. Ni. Okey, nampak dah. Okey, ni kita tengok random je lah. Sekarang kita pergi tingkat 2.